مرحبا أهلا وسهلا يا رمضان، مرحبا أهلا وسهلا يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة والمحبة الكاملة الجامعة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. Ini juga antara sebenarnya kalau kita sedar, ini adalah dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu membuang masa, tak menjaga masa, mengisi masa dengan perkara yang berfaedah dan beri manfaat kepada diri, agama adalah sebenarnya dosa. Ini yang antara yang bila kita buat Ramadan, puasa di siang hari, beramal di malam hari, ini yang akan menghapuskan dosa-dosa. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. رمضان كريم 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 رحمن رحيم رحيم رحيم. رمضان كريم 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 رحمن رحيم رحيم رحيم. لا إله إلا الله.
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله. Dengan ketidaktentuan ini dan sebagai tanda kasih sayang sesama Islam, maka kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah senjata orang mukmin, tempat bergantung yang lemah dan tanda bahawa kita mempunyai hubungan hati dengan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan dengan doa Allah Subhanahu wa taala memurniakan keamanan, memelihara umat Islam, menyatukan hati-hati mereka dan menjauhkan mereka daripada perpecahan serta permusuhan, dan dikurniakan kepada mereka pertolongan terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh mereka. بسمة العيد في الثغور الحسان تبعث الود مع حداء التهاني. Saudara-saudara umat Islam yang dikasihi, sesungguhnya dosa yang melibatkan sesama manusia tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi kita belum memohon kemaafan daripada mereka yang pernah kita sakiti atau zalimi. Oleh itu, segeralah memohon maaf sebelum terlambat. Janganlah malu untuk mengakui kesalahan dan kekhilafan diri sendiri, kerana kerendahan hati itulah jalan menuju keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersempena ikuti yang indah dan penuh kemuliaan ini, marilah kita membuka lembar baru dengan saling memohon dan memberi kemaafan. Ujuklah hati agar melupakan dan menghapuskan segala kemarahan serta dendam yang tersimpan selama ini. Mudah-mudahan dengan jiwa yang lapang dan sikap pemaaf, kita dikurniakan keampunan Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan segala urusan serta dianugerahkan kehidupan yang harmoni, bersatu padu dan penuh kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. من شذا الياسمين والأقحوان من شذا الياسمين والأقحوان